Alah, ini Yaris convert GR Corolla je ni. Salah. Sebenarnya ini adalah program Myvi yang aku convert kepada GR Corolla. Okay, jom tunjuk satu persatu macam mana aku buat dan juga apa yang aku dah buat. First adalah dekat bahagian bonnet depan ni. Yang ni aku potong dan aku tampal. Ini adalah semua bahagian udara untuk sejukkan enjin. And then dekat bahagian grill depan ni sebenarnya aku potong juga tau. Aku ambil pisau, aku potong semua ni, tambah grill lagi besar. Tuhuk ni aku just cocok je. Sebenarnya ni tak kuat benda pun, aku just cocok je. And then lampu depan ni aku dapat dekat AliExpress dan aku tampal kat sini. Dia agak goyang sikit sebenarnya. And then fender ni semua aku just beli dekat Shopee Motorsport, aku tampal je ni. Ni buat 3D printing. Rim ni pun aku buat 3D printing dekat Jepun dah tu, dan bawa balik Malaysia, masuk dalam luggage, aku pasang kat kereta. Jak ni semua stiker. Ini bukan original lah, ni semua stiker. And then kalau tengok dekat bahagian tepi ni, ini pun aku jumpa dekat kedai potong tu. Dan aku just sampai je lah. Senang lah cari barang-barang nak convert program Myvi ni, sebenarnya tak susah mana. And then bahagian belakang ni pun, actually yang ni aku potong daripada kereta Azia. Dan aku ubah-ubah dia sikit, ketuk-ketuk sikit, dia jadi shape dia lebih cantik lah sini. Ambil daripada Azia lama aku. Senang je. Lepas tu wing ni, hari tu aku tak sure aku jumpa kat mana, tapi nampak dia kena, dia punya fitment dia, dan aku just screw je lah. And then dekat GR Corolla dia punya emblem yang ni macam biasalah, S Motorsport, Shopee Motorsport, kita beli je, tampal. And then exhaust ni kawan aku bagi, HKS. Yang ni pun rasanya bukannya HKS original ni, sebab kalau HKS original dia tak ada colour-colour purple ni. Ni colour purple ni aku spray tu supaya nampak macam titanium sikit. Yeah, betul. Okay, kalau tengok dekat bahagian lampu belakang ni, lampu belakang ni memang asal Myvi dia macam ni kan. Ni aku just tambah je bagi nampak panjang. Lepas tu apa lagi aku tambah? Oh, steering. Steering hari tu, nak jadikan cerita, horn rosak tau. So that's why aku tukar steering yang ni. Ini pun aku tengok dekat Facebook Marketplace steering ni. Dia jual, aku ingatkan mainan. Rupanya steering yang betul. So cubalah bawa masuk sini kan. Peliknya steering ni ada pedal shift. Tapi kata ni manual. Ini pun gearbox aku dah tukar dah ni. Gearbox Azia manual. So that's why dapat lah convert daripada Pro 2 kan. Rasalah macam GR Corolla sikit. Engine ni pun aku convert juga. Asalnya kalau Myvi 1.5 kan, ini entah macam mana aku tekan dekat komputer, aku buat high sikit, tekan apa ni, isoyam, tiba-tiba dia naik 1.6. Lepas tu jadi turbo. Menjadi lah. Kalau korang boleh cuba tekan kat komputer korang, isoyam, dia boleh naik horsepower, boleh jadi turbo. Senang. Kalau nak lagi power, maybe boleh guna AI lah. Maybe kita boleh convert dia jadi 2.0. Setakat ni tu je lah kot aku punya Myvi convert kepada GR Corolla. Ni sebab jemur tengah panas, parking lama sangat, tiba-tiba dia jadi warna macam ni. Korang maybe boleh cubalah jemur kereta tengah panas. Tinted mungkin akan berubah jadi warna macam ni. So harap-harapnya lepas lah kalau Roblox.